Hari ini 14 April 2025. Boleh katakan saya menerima banyak soalan ni adik-adik kita lepasan SPM yang untuk isi UPU dan juga UP_TVET. Basically untuk UPU ada yang kata type nak masuk sistem UPU dah tak boleh. UP_TVET pun nak mohon khusus pun tak boleh. Biasanya 14 April ni selalunya adik-adik kita semua, boleh katakan seluruh Malaysia, masuk ke portal tersebut. So dia akan ada jadi heavy traffic sikit. So saya mendapat banyak soalan dan saya nak menjawab soalan ni. Saya rasa saya perlu menjawab soalan ini, terutamanya adik-adik kita yang memohon program-program temuduga pada fasa pertama. So cikgu, untuk semakan temuduga UPU pun esok ke? Okey, jom saya tunjukkan kepada anda portal yang perlu anda tengok ataupun anda perlu pergi untuk tengok adakah anda diterima untuk dipanggil temuduga ataupun tidak. Dan pastikan anda save video ini dan make sure anda kongsikan kepada adik-adik kita yang mungkin memohon program temuduga untuk tengok portal ni. Setiap universiti ada portal dia dan anda pergi dan anda search untuk anda tengok adakah anda diterima untuk dipanggil temuduga ataupun tidak. Jom saya tunjuk sekarang. Okey, so sekarang ini adalah semakan panggilan temuduga. Calon yang memohon program pengajian bertemuduga boleh melayari URL institusi terlibat seperti di bawah untuk semakan bermula Isnin 14 April 2025. So ini ada senarai universiti dan college, UPSI, UTHM, UNIZA, UiTM, UMK, UKM, UPNM, Politeknik dan College Community. Pastikan anda pergi dekat link yang betul. Jangan confuse. So itu dia tadi untuk adik-adik kita. Mohon program-program temuduga boleh pergi sekarang, pergi check sekarang adakah anda diterima dan get ready. Bersediakan diri anda secara fizikal dan mental untuk anda ready untuk sesi temuduga nanti. Good luck, okay? Yang kepada yang mohon temuduga nanti.